Siti. Merupakan penyuluh Pengisian bermutu, inspirasi utama anda, semuanya di IKIM FM. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya saat ini, Siti Rohani Surani Siti, bersama dengan anda untuk rancangan khas minggu ini untuk kita bincangkan tajuk yang penting sebenarnya, iaitu bencana monsun timur laut, apa masyarakat perlu tahu. Bersama dengan tetamu istimewa saya untuk kita bincangkan tajuk ni. Tapi sebelum tu, untuk menonton kami secara langsung di AB Live, apa kata anda typekan perkataan IKIM FM, IKIM FM untuk menonton di AB Live, ataupun di YouTube pun kami ada juga. Di YouTube typekan perkataan IKIM FM _MY. Selain boleh dengarkan di radio dan di konti bersama dengan tetamu profesional geologis Abdul Rahim bin Harun, merupakan pengarah perancangan dan pengurusan Ibu Pejabat Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia di konti sana ini. Assalamualaikum, profesional geologis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti. Sama-sama. Terima kasih. Pertama kali lah saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas jemputan Siti. Saya. Khususnya IKIM FM. Ya. Untuk rancangan khas petang ni sama di udara dalam konti IKIM FM. Saya. Terima kasih. Walaupun sibuk dan banyak pengalaman sebenarnya. Cik Rahim kita ni. Okey, hari ni fokus kita ni tentang bencana monsun timur laut ya. Dan di paparan media online semalam saya tengok bermula esok Jumaat hinggalah Mac 2026 Malaysia dijangka mengalami monsun timur laut sampai Mac 2026. Lama tu. Tu yang kita bincangkan tajuk ni sebagai persediaan ya, dan apa masyarakat perlu tahu. Tu yang kena tahu, kena dengar sampai habis rancangan kita ni. Okey, di awal ni bila sebut tentang bencana ni benda yang sangat dahsyat berlaku jadi apa yang dimaksudkan dengan bencana monsun timur laut, Cik Rahim? Okey Siti, dan pendengar semua lah. Saya. So saya terangkan pasal monsun timur laut dululah kan. Okey. Secara umum awam tahu bila sebut monsun timur laut, dia luruan angin dengan hujan lebat dari arah timur laut. Saya. So dia kenalah semua negara-negara ni kalau di Malaysia impak dia dekat kawasan pantai timur. Sabah, Sarawak, tapi tempias kena juga. So apa yang dia bawa bencana tu pun cetus dia daripada monsun timur laut. Hujan, angin ribut lebat. So kita dah dimaklumkan semalam Malaysia dah umum start 13 November hari ni sampai Mac 2026. Juga di malam ada 5 hingga 7 episod. Maksud dia ada 5 atau 7 kali episod luruan angin dan hujan lebat yang berpanjangan. So bila hujan lebat berpanjangan dengan ribut, dia pencetus kepada bencana-bencana lah. So bencana yang kita sering Malaysia hadap memang banjir. So bila banjir macam-macam orang Jabatan Teknikal tertentu JPS dengarkan banjir kilat. So kita ada istilah macam-macam, banjir puing. Tapi di JMG kita fokus pada bencana-bencana geologi. So bencana-bencana geologi ni banyak. So ada bencana geologi tanah runtuh, ada aliran puing, ada lubang benam, ada batuan runtuh, hakisan tebing sungai, hakisan tebing pantai. So banyak lagi. So tapi fokusnya umum bencana monsun timur laut. Yang JMG fokus adalah tanah runtuh dan aliran puing. Saya. Aliran puing Ya, aliran puing. Maksudnya tu pusingan angin ke? Aliran puing, okey. So saya differentiate kena define pula. Bahasa Inggeris debris flow dia panggil. So aliran puing tu debris lah. Debris ni boleh pokok, boleh batu-batuan yang bertimbun berlaku. Dia biasanya debris flow ni ada damming empangan sementara dipanggil. Disebabkan puing-puing ni. Contoh. So bila hujan lebat, dia alihkan pokok-pokok yang dah lama ada balak-balak atau pokok yang tumbang, tersekat aliran tu. So dia menahan debris lain, batu-batuan yang kecil, saiz besar semua terlonggok. Menjadikan
satu struktur macam empangan sementara masa tu. So tiba-tiba burst bila dah terlampau banyak hujan, lampau lebat. So dia burst, dia macam satu empangan pecah. So debris tu, puing tu, pokok-pokok batu tu dia bawa, dan ini memberi impak yang bahaya kepada apalah di laluan dia tu. So JMG fokus bencana-bencana geologi ni, dia tidaklah kalau ikut frekuensi berlaku macam bencana banjir tu, dia memang jadi sinonim kat kita. Tapi dia macam bencana geologi aliran puing ni, dia jadi sekali-sekala. Tapi impak dia sangat sadis. Dia akan menyebabkan kerugian harta benda. Yang paling kita cuba avoid adalah kehilangan nyawa. Saya. Okey. Tu kena tahu, kena tanya tu kan. Baik, tu yang saya tanya tu, apa yang dimasukkan dengan bencana puing tu. Okey. Apa yang berlaku ketika bencana monsun timur laut melanda selain air yang kita tak sangka, tempat yang dulu kalau sebelum ni mungkin 10 tahun lepas kalau berlaku, setiap kali berlakunya monsun timur laut tak seteruk ni kan. Kita banyak dengar berita kan, setelah 20 tahun ini paling teruk kan, setelah 30 tahun ini paling teruk. Okey, jadi apa yang berlaku ketika bencana monsun timur laut melanda selain ada banjir yang di luar jangka tu, apa lagi yang kita selalu akan dengar di media-media kita? Bahasa ni kita selalu pakai. Saya rasa saya suka pakai bahasa yang mudah, orang awam faham. Kepala air kan? So kepala air inilah kalau ikut orang awam kita, deruan air yang deras, sangat laju. So di pandangan seorang geologis, geoscientist, dia berkait dengan aliran puing tadi. Dia angkut semua debris-debris yang ada di laluan dia lah. Itulah bencana geologi yang kita harap tak berlaku, tapi kerap berlaku juga di Malaysia bila perubahan cuaca yang ketara sekarang. So saya ambil contoh kejadian di Yan, saya rasa dah 2018 di Kedah. 18 ke, lebih kurang macam tu lah. Tapi kebetulan masa tu PKP, so macam satu rahmat pula. So pengunjung-pengunjung di Taman Ekorimba tu kurang. Boleh kata tak ada lah, tapi kebetulan berlaku tu sangat besar, so menyebabkan kematian. So kita avoid lah. Yang baru-baru ni pun berlaku juga kejadian tanah runtuh di Sabah, juga menyebabkan banyak bilangan kematian. Ni tanah runtuh. So ni banyak lagi lah insiden di Malaysia ni. So kita avoid, JMG fokus terhadap bencana-bencana macam ni lah. So selain tu, bencana yang kerajaan kita, jentera kerajaan sentiasa siap siaga di bawah agensi pengurusan bencana negara, NADMA. Dia selaras semua agensi-agensi teknikal, agensi-agensi tindak balas. So agensi teknikal saya share lah rakan-rakan kami yang bekerjasama. Kita ada JPS, kita ada JKR, kita ada Met Malaysia yang sentiasa memberi alert luruan-luruan angin ni. Dan kita ada responder team bomber, APM, Angkatan Pertahanan Malaysia, PDRM, semua ni bekerjasama. Selaras untuk menghadapi bencana-bencana ketika monsun timur laut. Baik, sepanjang sebelum kita rehat ni, kan, Cik Rahim, sebelum kita rehat ni, melihatkan trend yang sepanjang mungkin 10 tahun yang lepas, sepanjang musim monsun timur laut ini, trendnya hampir sama. Tak ada yang macam ini di luar jangka, tak pernah hayat jangka jadi macam ni. Pernah tak macam tu? Dia ada banyak juga lagi statistik ni kan, pengkaji-pengkaji kan, geoscientist, researcher, dia ada bagi rule of thumb. Kadang bencana aliran puing satu tempat tu dalam cycle 50 tahun. Ada juga yang kata bencana banjir besar ni pakar-pakar lah. So kadang dia cycle 10 tahun, 20 tahun, ada macam tu. Bagaimanapun tim di bawah pengurusan bencana ni, di bawah kendalian NADMA, JMG sebagai ahli teknikal dia, kita ready lah. Saluran rasmi kerajaan, hebahan ada pelbagai, tapi NADMA akan sentiasa beri maklum pada masyarakat di Malaysia.
sekiranya ada tanda-tanda bencana semasa monsun timur laut yang perlu diberi amaran awal pada masyarakat. Saya. Okey. Kalau cakap benda-benda yang belum berlaku nanti orang takut betul, pula. Betul. Tak bagus. Ni tak kena tempat pula orang kata. Itu kita bagi hint tu bukan apa supaya masyarakat kita bersedia, tapi kita nak menjangkakan yang terlebih sangat pun kita tak pandai juga kan. Takut menimbulkan panik yang terlebih di kalangan masyarakat. Tapi setidaknya secara basicnya anda tahu apa yang berlaku ketika menjelangnya bencana monsun timur laut dan tahu apa nak buat. Okey, itu kita akan bincang lebih lanjut lepas ni apa masyarakat perlu ambil tahu. IKIM FM. Kerja. Jika hanya ditenung takkan selesai. Sebaliknya, buatlah satu persatu sehingga selesai. Jangan terlalu memikirkan bila kerja itu akan siap. Buat saja kerja itu sehingga tanpa sedar anda telah pun selesai menguruskannya. Pesanan khidmat awam ini disampaikan oleh saya, Siti Rohani Surani untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Mulakan pagi anda bersama Inspirasi Pagi dengan rancangan-rancangan bermanfaat dan menarik. Perbincangan isu-isu semasa menerusi topik pagi setiap Isnin. Analisis setiap Selasa. Bual bicara topik kesihatan pada setiap Rabu. Eksplorasi dunia digital dan teknologi terkini menerusi Tech Talk pada Khamis, minggu pertama dan ketiga. Perkongsian isu sosial dan kekeluargaan menerusi G Alpha pada Khamis, minggu kedua dan keempat. Dan topik Jumaat bersama para asatizah undangan. Semua ini di Inspirasi Pagi setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.30 pagi hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengarkan di Perlis Kedalang Kawi 89.0. IKIM FM, buat yang baru je ikuti kami saat ini di AB Live, di perkataan IKIM FM tu, ataupun untuk di YouTube di IKIM FM _MY, ataupun dengarkan di radio frekuensi tempat masing-masing. Anda sedang ikuti rancangan khas minggu ini, tajuknya Bencana Monsun Timur Laut, apa masyarakat perlu tahu. Saya bersama dengan profesional geologis Abdul Rahim bin Harun, pengarah perancangan dan pengurusan Ibu Pejabat Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia. Orang penting ni. Jadi tu yang saya bawa konti. Baik, Cik Rahim, kita sambung lagi apa yang kita bincangkan tentang tajuk kita hari ini, bencana monsun timur laut. Saya faham bagi mereka yang dah tiap-tiap tahun mengalami banjir, memang dia tak ada harapan lah nak menyimpan hasrat di rumah idaman macam orang. Baru set up, hujung tahun banjir. Set up banjir. Sekarang ni dia kata asalkan yang penting nyawa selamat, cukup makan pakai dah. Itu yang asas itu. Dia tak boleh nak ada idaman macam orang lain kan, rumah idaman dan sebagainya kan. Tapi kita doakan bagi mereka yang kehilangan itu, moga diganti dengan lebih baik kan. Sebab ialah yang memandang itu berat lagi yang menanggung kan. Apapun kita yang tidak mengalami dalam situasi bencana monsun timur laut ini cuba membantu semampunya mungkin. Dan saya kira di JMG dan juga jabatan-jabatan lain tu sangat memberi banyak bantuan kepada masa-masa banjir ya. Dan saya ingat kalau tengok di TV bila berlakunya monsun timur laut ini, mangsa banjir makin lama makin tenang kan. Sebab dah lalu banyak tahun dah kan. Baik. Bila sebut lagi tentang apa yang kita bincangkan ini, apa yang masyarakat perlu tahu tentang bencana monsun timur laut ini? Cik Rahim. Okey, Siti. Saya cuba ringkaskan. Masa kita taklah panjang. Tapi saya rasa masyarakat perlu tahu satu, bencana yang akan kita lalu. Confirm. Banjir confirm ada. Tanah runtuh boleh kata ada. Saya ambil ikut statistik. Tahun lepas kita dalam pemantauan kita 57 kejadian tanah runtuh pada monsun timur laut tahun lepas. Ada 9 kematian. So bila kita usaha untuk beritahu masyarakat kawasan-kawasan yang ada cerun-cerun berisiko. So melalui website JMG, www.jmg.go.my ataupun mygerm.jmg.go.my, kita ada buat haibahan, dan juga Facebook JMG kita akan buat haibahan kawasan-kawasan kita panggil cerun berisiko atau cerun kritikal. So masyarakat yang dia di tempat tu, so dia kena peka dengan tanda-tanda tanah runtuh. So kita juga akan share dalam website kita tanda-tanda, ada 13 tanda sketch kartun punya, nanti very simple. Ada tanda-tanda. Kalau nampak tanda-tanda tu di permukaan sekeliling rumah kita ataupun di manalah kita berada, boleh lapor dalam MyGem
www.jmg.gov.my, aduan tanda-tanda tanah runtuh atau tanah runtuh. So kita pun ada letak PIC kita, person in charge setiap negeri, di 10 pejabat. So boleh call, dia boleh datang, tentu sahkan dan bagi nasihat teknikal lah. So nasihat teknikal, dia boleh kata boleh jadi runtuh, ke mana laluan tanah runtuh tu, so mana zon selamat kita, mana zon bahaya dia. Nasihat-nasihat macam tu lah untuk masyarakat. Persediaan lah. Kalau nak ikut persediaan lain, banyak lagi lah nak cerita ni. Rakan-rakan agensi teknikal lain juga ada bagi sistem amaran juga. JPS pun ada, JKR pun ada, Lebuh Raya pun ada, di kawasan tanggungjawab masing-masing. So kita kena peka, masyarakat kena peka dengan media rasmi kerajaan. Nanti sekarang ni banyak media antar rasmi. Betul. Peka dengan bahan media rasmi kerajaan. So JMG melalui website, melalui sistem MyJM kami, melalui Facebook JMG. Walaupun kami sendiri ada aplikasi sistem big data analitik ni macam GeoSlide. GeoSlide tu pasal tanah runtuh, tapi kita link, kita hebahkan kalau ada. Kita pun ada pasang early warning system. So tahun ini saja kita dah siap pasang 34 pada cerun-cerun yang kita kritikalnya ada 263 tu, kita pilih berfasa. So tahun ini saja siap 34. So kalau ada sebarang tanda yang menunjukkan akan berlaku, tanda tu kita akan warning kepada kawasan-kawasan tersebut lah, pihak berkuasa tempatan. So dia akan warning masyarakat. Okey. Simple lagi, satu lagi, masyarakat kena tahu papan tanda. Kadang kita tak perasan, papan tanda ada zon jatuhan batuan, ada zon tanah runtuh. Betul, kerana dia orang tak faham ni simbol apa ni, simbol apa maksudnya apa. Betul, jadi rancang perjalanan kehidupan kita seharian. So kalau ada perlu jalan situ, kita tahu ada zon tanah runtuh, so cari jalan alternatif lain. Jalan lain. Okay. Kalau ada amaran media kerajaan kata hujan luruan lebat, ada pula planning nak pergi berkelah pula, pergi ke kawasan-kawasan Taman Kerimba, ada sungai-sungai, nak berkemah kawasan lembah-lembah. So elakkan. So tangguhkanlah masa. So boleh jadual semula perancangan tuan-tuan semua. Okey. Itu antara beberapa perkara yang perlu masyarakat ambil tahu menjelang bencana monsun timur laut. Kalau nak ke satu tempat macam yang Cik Rahim sebut tadi, diramal hujan lebat, itu ada simbol tanah runtuh, jangan lalu jalan alternatif, ataupun tak jumpa jalan alternatif pun, jalan alternatif pun tutup juga, tangguh kan. Ada banyak lagi lain daripada mengancam nyawa kita. Okey, itu tentang apa yang masyarakat perlu ambil tahu. Sekarang soalan dia macam lebih kurang, tapi jawapan saya tak sama kan. Okey, persediaan yang perlu masyarakat buat, saya kena tahu apa berita terkini yang dikeluarkan di dadah akhbar, di media sosial ataupun di televisyen, kan. Kena tahu tanda-tanda awal bencana geologi, tanah runtuh. Apa lagi nak kena buat? Laporkan ke apa ke? Okey, tadi saya dah ada sebut pasal aduan tu kan. Ya, ada. So masyarakat kena buat. So biar kita confirm nasihat teknikal daripada kita. Tapi secara umum lah, sekarang saya jawab secara umum bagi pihak kerajaan lah. So bila berlaku bencana monsun timur laut ni, melalui Amar ni, dia dah susun dah. Jabatan Keberjamaah Masyarakat pun dah ada dah pusat-pusat pemindahan. Macam tu. Tapi JMG kita fokus ke pasal bencana tanah runtuh lah. So, masyarakat kena tahu yang pasal bencana banjir, dia pun tahu dah tempat dia banjir tak banjir. Tiap-tiap tahun dia lalu kan. Betul. So kontak kepada pusat kawalan operasi bencana, dia orang kena tahu mana PPS dia panggil, tempat pemindahan sementara yang kerajaan sediakan, macam itulah. Berbalik kepada bencana berkaitan dengan JMG, bencana tanah runtuh dan aliran puing ni, sebenarnya JMG dah ada buat program-program dipanggil CBDRM, Community Based Disaster Risk Management. Pada komuniti kita dah latih. Komuniti itu dah ada, kita lahirkan beberapa local champion. Dia sendiri pun dah boleh maklum
dah ambil tindakan bila bencana berlaku. Saya. Bencana geologi berlaku pada komuniti setempat dia. So mereka ni dah dilatih, dah diberi penerangan. Apakah tindakan-tindakan bila berlaku bencana geologi, escape route dia dekat mana. So kadang orang tak tahu. Betul. Tanah tu lalu sini, dia lagi cross tempat laluan. Kan. So kita dah latih komuniti tu. Tapi secara umum bagi komuniti yang belum kami sempat buat program ni, kalau bencana geologi tanah runtuh, ada rempuing dia lalu tak usah melintas depan dia lah. So kita keep away daripada dia. Menjauhi daripada zon tu. Saya. Baik. Itu je. Maknanya diberikan latihan juga ya, supaya boleh baca kan pergerakan tu dan boleh tahu kalau berlaku sesuatu. Pasukan JMG dan juga masyarakat setempat pun dah tahu apa nak dibuat sebelum bantuan sebenarnya sampai daripada pihak pasukan keselamatan kan. Okey. Bila sebut tentang bencana ni, macam biasa, saya ingat yang dah mengalami banjir banyak kali, dia tahulah perkara-perkara asas, selamatkan dokumen. Yang penting kira anak semua keluarga cukup tak cukup. Harta tu basic, benda basic tu kan. Okay. Kalau sempat selamatkan barang berharga, sempat. Kalau tak, nyawa tu yang paling utama. Betul. Nyawa dan juga CCJ yang penting tu je. Harta pun semua kan, tu biar kan. Sebab bukannya kita boleh angkut pun kan. Sebab kalau aliran menderu tengah malam dia tiba air naik, nak kata apa kan, tak sedar tengah tidur, tak tahu je dah banjir kan, mungkin air dah padas dada kan. Jadi mengalami situasi panik ni pun, seni mengawal panik pun bukan semua orang boleh lalui, betul tak? Saya rasa dia ada jadi cara kan nak mendepankan situasi panik ni. Okey, Mbak Siti dah sebut benda tu. Information tu kita bagi masa CPDRM pada komuniti-komuniti yang terdedah kepada ancaman bencana geologi. Memang tak sempat nak cari tu. Betul. Tapi kita dah latih dia, dah ready. Dia panggil satu bag, ready to go dia panggil. Dalam bag tu dah ada. Bila berlaku ni, dia dah duduk kawasan risiko ancaman bencana geologi. Dalam kita dah nasihat, bag dia dah isi dokumen penting. Bila berlaku, dia tak ada masa nak cari dah. Betul. Dia kena ambil bag dan pergi. Kebiasaan bencana geologi ni dia berlaku sangat cepat. Pantas ya. Pantas. Betul. Ikut case study kami. Kami kira letak early warning system berlaku di Jerai. Once kita tahu early warning system kita trigger, katakan debris flow berlaku. Kita ada buat modelling, kita ada masa 4 minit je. Untuk komuniti itu menyelamatkan diri. 4 minit. Apa je yang sempat. Betul. Jadi untuk komuniti lain yang ni sebagai knowledge ya, sebab dia tidak dilatih, tapi kalau ada, dia tahu di kawasan-kawasan yang kita dah zonkan ada ancaman bencana geologi debris flow ni. So macam itulah, kena ada satu bag ready to go. Adalah dia punya dokumen penting untuk apa, keselamatan dia, untuk bekalan dia sebelum menunggu bantuan sampai. Macam Siti sebut tadi. Baik. Dan saya rasa kaedah menyediakan bag ready to go tu pun kena ada ketika berlaku. Kita ni jarang ada gempa bumi. Hari tu berlaku di Segamat pun gegarannya pun tempias juga. Cuma tidak seteruk macam negara Jepun ataupun negara-negara lain. Tapi setidak-tidaknya bila kita tengok apa yang berlaku di negara lain, kita tidak mendoakan Malaysia mengalami gempa bumi seteruk negara Jepun dan lain-lain. Tetapi kalau berlaku, tidak mustahil. Saya ingat kita pun kena sedia tu bag ready to go tu. Apa pun makanan asas yang kita kena ada dalam bag tu. Betul. Kan sementara tunggu bantuan sampai. Kena ada. Tapi kalau ada bencana geologi, selamatkan diri sendiri. Saya lebih dulu. Dan ahli keluarga. Ahli keluarga lah. Tu kata diri sendiri, ahli keluarga tu selamatkan. So jangan fikir harta benda lah dulu. Kalau tak sempat nak back ready to go tu, tinggal tak payah buat lah. Tak payah buat lah. Betul. Sebab dia punya impact dia sangat sadis lah. Once tanah tu kita duduk bawah, di tempat bawah tanah ni, masa tak banyak untuk survive. Ikut ni pandangan profesional daripada pakar-pakar penyelamat. Kalau berlaku tanah runtuh, kita dah timbun bawah runtuhan tanah, 3 minit paling panjang orang boleh tahan. So lepas 3 minit tu kita cuma cari mangsa je lah. So dia sangat bahaya bencana geologi ni. So masa tak banyak, kita kena tahu escape route kita. Kalau dah ada benda tanda tu,
Kalau rasa was-was, hubungi PIC kami. So dia akan bagi nasihat teknikal, insyaAllah. Kalau ada rezeki boleh selamatkan nyawa, itulah. So bencana ni akan berlaku. Kita kena adapt dengan ekosistem bencana tu. Itu yang berlaku di negara-negara yang dah biasa. Macam Jepun. Rakyat dia dah dilatih hidup bersama bencana. So target kita untuk mengurangkan kadar kehilangan nyawa. Kerosakan, kerugian harta benda tetap akan berlaku bila bencana berlaku lah. Betul. Tapi yang paling penting nyawa tu yang tiada galang gantinya tu. Apa pun nak maklumat lanjut, anda boleh nanti typekan jadi mana-mana dalam Masa Sawang, type Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia ataupun ringkasnya JMG. Type perkataan tu keluar segala maklumat tentang JMG. Boleh tahu macam-macam maklumat kat situ ya. Kalau tak sempat dengar kami mula sampai akhir. Jadi yang penting dapatkan seberapa banyak mungkin maklumat menjelang bencana monsun timur laut dan bersedia untuk hujung bencana yang bakal melanda saya. IKIM FM. Kuala Terengganu 100.2. Ciri-ciri utama yang berkaitan dengan pertanian serta perniagaan ini adalah pengeluaran untuk keuntungan. Dengan jangan kita fikir kita nak kena menanam dan sebagainya. Sebenarnya industri herba ni luas sebenarnya. Ia dari orang kata apa, dari ladang ke meja makan. Ikuti rancangan Agrobisnes setiap hari Khamis pada jam 3.10 petang. Teruslah bertani untuk manfaat dunia. Eksklusif hanya di IKIM FM. Patutnya kita kena bagi glasses pada anak ni setiap masa kecuali tidur dan mandi. Supaya setiap masa image tu diperbetulkan dan otak dia mendapat image yang jelas. Stroke ni dia ada satu term yang dia pakai, time is brain. Lagi cepat kita buat treatment, lagi banyak peluang untuk kita selamatkan sesar otak yang masih ada lagi lah. Bone marrow density, BMD So dekat dalam test BMD tu kita boleh check sama ada tulang ni terlampau rapuh yang kita kategorikan sebagai osteoporosis ataupun di dalam fasa sebelum dia betul-betul rapuh tu, which is called osteopenia. Kesihatan adalah amanah. Ketahui fakta kesihatan, tips gaya hidup sihat dan panduan pencegahan penyakit. Dikupas secara santai bersama pakar dan profesional kesihatan dalam segmen Kesihatan di IKIM FM setiap Rabu pukul 8.30 pagi, eksklusif di Inspirasi Pagi. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM. IKIM FM, sembang-sembang tentang bencana monsun timur laut. Apa masyarakat perlu tahu ialah, saya percaya gini, Cik Rahim, pendengar dan penonton IKIM FM, kita ni respon berdasarkan apa kita lalu. Orang yang tak pernah mengalami keadaan banjir yang begitu dahsyat macam monsun timur laut ini, setakat air dekat Buku Lali macam memelecah culuk kaki tu, dia kata alah apalah sangat. Kan sebab kita respon berdasarkan apa kita lalu. Tanya orang Pantai Timur, dia memang ada satu seni mengawal panik yang tinggi berbanding orang yang tak pernah lalu banjir kan. Dan dia tahap redha lapang dada dengan harta nyawa pun tinggi berbanding orang tak pernah lalu. Jadi kita yang belum pernah lalu apa-apa ni paling tak pun dapatkan sedikit pengetahuan asas tentang perkara ini. Okey, tadi saya kira Cik Rahim kan, profesional geologis Abdul Rahim kita dah pun sebut sikit tentang apa tindakan yang diambil oleh JMG, Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia semasa berlakunya monsun timur laut bagi persediaan bencana geologi tanah runtuh. Tadi sebut kan? Okay. Mungkin secara sepintas lalunya tu sebelum kita beralih ke soalan nombor 6 ni. Okay. Sebentar lalu peranan JMG lah. Okay. So kita tak tunggu monsun timur laut ke apa ke. Tapi kerja kita adalah buat penilaian bahaya risiko bencana geologi yang berlaku di Malaysia. Terima kasih JMG. So kita buat kita lama kita ada plan strategik kita sampai 2040. Kalau tak ada arah boleh complete kita punya penilaian, alhamdulillah. Samping tu kita tak tunggu penuh, kita dah buat pemantauan cerun kritikal. Ada 263 cerun kritikal seluruh negara yang kita pantau. Dia punya tahap bahaya. So maklumat-maklumat ni kita salurkan pada pihak berkuasa tempatan yang berkaitan untuk dia buat mitigasi dan juga dia buat apa-apa yang patut untuk komuniti di tempat dia untuk beri amaran. Nombor 3,
kami ambil inisiatif memasang early warning system di cerun-cerun kritikal tersebut. Macam tadi saya dah mention, tahun ini saja kita complete 34 early warning system. Tahun sebelum ni pun kita dah ada pasang berbelas-belas juga. So total semua dalam 50 lebih. Kemudian nombor 4, kita kongsi maklumat-maklumat ni pada PBT, pada agensi responder macam Bomber, PDRM, Angkatan Pertahanan Malaysia, NADMA especially yang penyelaras pengurusan bencana untuk mewawarkan dan merancang dalam pengurusan menghadapi bencana yang akan timbul semasa monsun timur laut. Baik. Okey. Tadi dah juga saya rasa Cik Rahim dah sebutkan juga bahawa JMG bekerjasama dengan banyak pasukan ya. Okey. Jadi antaranya JMG mempunyai pasukan khas juga sebenarnya. Ya, betul. Yang bertugas masa MTL, Monsun Timur Laut. Mana JMG sendiri memang ada pasukan khas dia. Selain berkolaborasi dengan pasukan lain tadi tu, JKR, PDRM semua, NADMA semua tu. Okey, apa dia tu pasukan khas di bawah JMG ni? Okey, pasukan ni kita namakan pegawai-pegawai kita dan kaki tangan kita di setiap PTJ kita. Pejabat-pejabat kita seluruh negara ada 10. So di setiap pejabat tu kita listkan ada 2 atau 3 orang. Ada pasukan, kadang ikut. Bila terlampau banyak macam mana, bilangan tu bertambah. Yang sedia ada dalam website kami dah listkan 10. So semua incar-incar yang biasa dengan menghadapi bencana geologi di Malaysia. So boleh berhubung dengan pegawai tersebut untuk mendapat khidmat nasihat teknikal lah. Okey. Sebagai akhirnya, kesimpulannya tu apa nak dikatakan Cik Rahim? So ialah orang Islam, tak? Kita usaha, doa dan tawakal lah. Tapi ringkasnya, kita dah sembang panjang tadi. Amaran, hebahan daripada media rasmi kerajaan. Tuan-tuan masyarakat kena peka lah. Ambil cakna orang kata. Jangan buat tak tahu, amaran dah bagi, lepas tu. So perancangan kehidupan kita masa nak mandu, jalabat, tu normal. Standard kita pun, jalabat pun bukan boleh nampak jalan kan. So rancang dengan elok. Kalau laluan kawasan-kawasan zon bahaya, so tangguh atau pilih laluan lain. Kemudian kita akan share peta-peta di website kami. So tuan-tuan boleh tengok kawasan-kawasan yang kami istiharkan sebagai cerun berisiko. So itu aja. Semoga semua selamat menghadapi monsun timur laut. InsyaAllah, amin. Sekali air bah, pantai pun berubah. Ya? Tapi jangan panik, ada JMG dan banyak jabatan yang akan membantu anda menjelang monsun timur laut. Terima kasih telah mengucapkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikuti kami di YouTube IKIM FM _MY. Dengar IKIM FM